Apa suplemen yang terbaik untuk anda amal baiki kesihatan kalau anda ada angin ahmar ataupun kita panggil stroke lah, stroke ataupun mini stroke, macam mana nak recover dengan lebih cepat? Saya Bin Kamarudin daripada channel Ultimate Vitamin. Kalau anda first time tengok video ni, saya nak minta anda untuk klik butang subscribe dan komen saya dah subscribe. Baik, saya tak nak cerita tentang punca angin ahmar, stroke ataupun mini stroke kan, sebab saya rasa itu banyak dah di-cover dalam banyak video-video kan. Cuma saya nak sentuh bab permakanan. Okey, anda ambil ubat-ubatan daripada klinik, sila teruskan, melainkan dinasihatkan untuk berhenti oleh pakar perubatan atau oleh doktor lah. Tapi saya nak bercakap tentang apa yang kita boleh makan. Apa yang, sebab kita makan setiap hari kan. Pemakanan ni membentuk tahap kesihatan kita. Pemakanan kita membentuk recovery kesihatan sel, imun kita. So, saya sangat cadangkan satu suplemen ni. Pada saya ini adalah the best supplement, the best antioxidant yang boleh bantu baiki balik sel-sel, kerosakan tisu, aliran darah. Orang yang khas ni untuk orang yang ada masalah angin ahmar. Okey, apa yang dia boleh bantu? Apa yang dia boleh buat? Okey, sebelum tu kalau nak dapatkan polyphenol blend ni, boleh dapatkan di bahagian description ataupun nombor saya dekat bawah ni, boleh WhatsApp saya. Cuma jangan klik iklan-iklan yang tak ada kaitan dengan saya. Okey, ramai orang beli dah produk lain, lepas tu kontak tanya, saya cakap, ini bukan produk saya. Ini bukan produk yang kami promote kan. Bukan. Jadi masalah juga. Kesian kan, dah habis duit kan. Baik. Pertama ialah dia akan bantu untuk anti radang. Anti radang maksudnya keradangan. Bila kita ada masalah angin ahmar tu, rasa sakit-sakit, pedih, terbakar, kan, lenguh-lenguh, kan, lesu-lesu, kebas-kebas, boleh dibantu untuk anti radang. Sebab dia akan bantu untuk kurangkan tahap keradangan di kita bahagian tubuh kita, sama ada di bahagian otot, urat saraf, dia akan bantulah. Okay, yang kedua ialah dia akan bantu untuk pengaliran darah yang lebih lancar. Macam mana dibantu pengaliran darah dengan lebih lancar? Dia akan bantu untuk naikkan HDL, kolesterol baik. Bila kolesterol baik okey, dia akan sapulah kolesterol jahat tu, dan dia akan bantu untuk clearkan, nipiskan plak-plak yang ada dalam saluran darah. Jadi apa yang berlaku lepas tu, maka zat-zat daripada kita makan, sayur, buah, apa semua tu, mudah untuk sampai ke bahagian itu. Bahagian tisu-tisu yang tak berapa sihat, yang rosak tu, mudah untuk sampai dan mudah untuk di-repair. Jadi kalau sel tu masih lagi belum mati sepenuhnya, maka sel yang rosak kan, dia boleh bantu untuk repair. Okay, dan yang ketiga, sifat polyphenol blend ni adalah antioksidan. Antioksidan ni kerja dia adalah untuk baiki sel. Baiki sel. Baiki sel tu macam mana dia baiki sel? Dia boleh baiki sel ke tahap yang paling halus, iaitu tahap selular. Selular ni kita panggil DNA lah. Tahap genetik. Ada orang ada masalah angin ahmar ni, terumpuh ni, stroke ni, sebenarnya mak ayah dia pun ada juga benda tu. Jadi dia mewarisi genetik yang rosak. Jadi dia akan bantu untuk betulkan balik genetik, dan bukan sekadar genetik saja. Jadi bila sel kita tu betul, jadi dia start ada tenaga. Dia start boleh lindungi diri dia, boleh buat sel yang baru. Dan yang keempat, paling penting sekali, orang yang biasanya ada masalah lumpuh ni, dia ada masalah stres dan yang disebabkan oleh masalah tenaga juga sebenarnya. Sebab bila tak ada tenaga, dia jadi stres, dia jadi lemah lah kan. Dia jadi sabotaj diri sendiri. So, polyphenol dia akan bantu banyakkan kilang-kilang tenaga di dalam kita punya sel. Bila kilang tenaga ni banyak, kita akan jadi bertenaga. Bukan sekadar kita makan. Kadang orang lama kan, orang yang berusia dia tak makan banyak. So macam mana nak dapatkan kita pada tenaga? Jadi dengan cara pengambilan polyphenol blend ni, dibantu banyakkan kilang-kilang tenaga dalam sel kita. Jadi bila bertenaga, sel kita jadi cerah, sihat. InsyaAllah kita boleh recover dengan lebih cepat. Jadi macam mana nak dapatkan, dan yang penting sekali, sebab kita tahu lah, dia harga dia tinggi sikit. Tapi yalah, kesihatan kita mahal. Tapi insyaAllah mampulah. InsyaAllah mampu. Kami di Ultimate Vitamin cuba sesuaikan dengan bajet anda, sebab kita ada banyak pilihan produk. Okey, boleh hubungi saya di nombor yang tertera di bawah. Okey. Ataupun klik saja link yang saya sediakan di bawah. Cuma jangan klik iklan-iklan yang tak ada kenaan dengan Ultimate Vitamin kan. Itu saja, jumpa anda dalam video akan datang. Assalamualaikum.